Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa semakin kuat anda inginkan sesuatu, semakin jauh ia terasa? Anda melakukan segalanya dengan betul. Anda membuat papan visi, mengulang mantera dan memvisualisasikan kejayaan anda dengan begitu jelas sehingga anda boleh merasainya. Namun, realiti yang anda dambakan itu seolah-olah sengaja mengelak daripada anda, sentiasa berada di ufuk, tetapi tidak pernah dalam genggaman. Ini adalah satu paradoks yang menyakitkan yang dialami oleh ramai orang dalam perjalanan manifestasi mereka. Anda diberitahu untuk meminta, percaya dan menerima. Tetapi apa yang berlaku apabila permintaan anda seolah-olah hanya menghasilkan keheningan dan kepercayaan anda mula goyah? Anda mungkin mula berfikir, adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Adakah alam semesta tidak mendengar? Atau lebih teruk lagi, adakah saya tidak layak menerimanya? Jawapannya jauh lebih mendalam dan lebih berkuasa daripada yang anda bayangkan. Masalahnya bukan terletak pada kaedah anda, tetapi pada frekuensi asas dari mana anda beroperasi. Keadaan keinginan, harapan atau penantian itu sendiri adalah satu getaran. Ia adalah satu siaran tenaga yang memberitahu medan kuantum, saya tidak mempunyai ini. Apabila anda berkata, saya mahu lebih banyak wang, anda sebenarnya sedang bergetar pada frekuensi ketiadaan wang. Apabila anda merayu, saya mahu mencari pasangan jiwa, anda sedang mengukuhkan realiti kesunyian anda. Alam semesta dalam kebijaksanaannya yang tidak terhingga tidak bertindak balas kepada perkataan yang anda ucapkan. Ia bertindak balas kepada kebenaran getaran yang anda pancarkan. Tenaga keinginan adalah tenaga kekurangan. Ia secara dasarnya mencipta jurang antara diri anda dan apa yang anda mahukan. Dengan setiap pemikiran yang penuh kerinduan, anda tanpa sedar mengukuhkan ketiadaannya dalam pengalaman anda. Inilah kebenaran yang kejam tetapi membebaskan. Alam semesta tidak menahan apa-apa daripada anda. Ia hanya memberikan anda cerminan yang sempurna tentang keadaan dalaman anda. Jadi, jika anda bosan melihat cerminan kekurangan, sudah tiba masanya untuk berhenti meminta dan mula menjadi. Bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa alam semesta bukanlah sebuah mesin layan diri kosmik di mana anda memasukkan keinginan dan menunggu hasilnya? Sebaliknya, bayangkan alam semesta sebagai cermin yang sempurna dan cerdas. Cermin ini tidak menghakimi, tidak memilih dan tidak mempunyai agenda tersembunyi. Tugasnya hanyalah satu, untuk memantulkan kembali kepada anda dengan ketepatan yang sempurna siapa anda sebenarnya pada setiap saat. Jika anda berdiri di hadapan cermin dengan wajah muram, cermin itu akan menunjukkan wajah muram. Anda tidak akan menjerit kepada cermin itu untuk tersenyum. Anda faham bahawa untuk mengubah pantulan, anda mesti mengubah diri anda terlebih dahulu. Anda mesti menjadi orang yang tersenyum. Inilah prinsip asas yang sering kita lupakan dalam permainan manifestasi. Kita menghabiskan masa bertahun-tahun merayu kepada pantulan untuk berubah, sedangkan kuasa untuk mengubahnya sentiasa berada dalam diri kita. Penyelesaiannya bukanlah dengan menginginkan lebih kuat ataupun meminta dengan lebih fasih. Penyelesaiannya adalah dengan beralih daripada keinginan kepada penjelmaan. Ini adalah konsep yang diajarkan oleh ahli mistik hebat seperti Neville Goddard, yang menyebutnya sebagai menganggap perasaan hajat yang telah dipenuhi. Ini bukan angan-angan atau berpura-pura. Ia adalah satu anjakan dalaman yang radikal dalam identiti. Ia adalah penjelmaan apa yang saya panggil keadaan pencipta ataupun God state. Keadaan pencipta adalah satu keadaan di mana frekuensi dalaman anda, iaitu pemikiran, perasaan dan kepercayaan anda menjadi tidak dapat dibezakan daripada realiti luaran yang anda inginkan.
Anda berhenti menjadi orang yang mahukan kejayaan, dan sebaliknya anda menjadi penjelmaan kejayaan itu sendiri. Anda tidak lagi menunggu kekayaan. Anda merasai dan bertindak dari keadaan kelimpahan sekarang. Anda tidak lagi mencari cinta. Anda menjadi sumber cinta yang melimpah ruah. Dalam keadaan ini, tiada lagi jurang antara anda dan keinginan anda. Anda dan keinginan anda menjadi satu dalam getaran. Apabila ini berlaku, cermin alam semesta tidak mempunyai pilihan lain selain memantulkan realiti baharu anda. Persoalannya sekarang, mengapa begitu sukar untuk mengekalkan keadaan ini? Mengapa kita sering tergelincir kembali ke dalam corak lama, kekurangan dan keraguan, walaupun kita tahu secara intelek apa yang perlu dilakukan? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, di dalam minda separa sedar. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi harian kita dikendalikan oleh minda separa sedar. Ia adalah arkib besar bagi setiap pengalaman, kepercayaan dan emosi yang pernah kita alami, terutamanya dari 7 tahun pertama kehidupan kita. Di sinilah identiti teras kita terbentuk. Jika sepanjang hidup anda telah mengumpul bukti kekurangan kewangan, hubungan yang gagal atau peluang yang terlepas minda separa sedar, anda telah membina identiti seseorang yang tidak mempunyai perkara-perkara ini. Jadi apabila anda secara sedar cuba mengisytiharkan, saya kaya, minda separa sedar, anda yang berkuasa akan segera menolaknya dengan berkata, tidak, kamu tidak. Lihat akaun bank kamu. Ingat kegagalan bisnes kamu dahulu. Percanggahan antara 5% minda sedar yang menginginkan perubahan dan 95% minda separa sedar yang berpegang pada identiti lama, inilah yang mewujudkan keadaan yang dipanggil ketidakselarasan ataupun incoherence. Ia adalah satu keadaan konflik tenaga dalaman. Anda menghantar isyarat yang bercampur baur kepada medan kuantum. Sebahagian daripada anda menyiarkan frekuensi kelimpahan, manakala sebahagian besar daripada anda menyiarkan frekuensi kekurangan yang sudah sebati. Medan kuantum sebagai cermin yang taat hanya boleh memantulkan kekeliruan ini kembali kepada anda, menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dan mengecewakan. Inilah sebabnya mengapa afirmasi positif sahaja sering gagal. Mengulangi kata-kata di permukaan tanpa mengubah kepercayaan teras di bawahnya adalah seperti mengecat semula kereta yang enjinnya rosak. Ia mungkin kelihatan lebih baik untuk seketika, tetapi ia tidak akan membawa anda ke mana-mana. Untuk benar-benar mengubah realiti anda mesti memprogram semula identiti teras anda di peringkat separa sedar. Anda mesti meyakinkan badan dan minda anda di peringkat selular bahawa anda sudah menjadi orang yang anda ingin jadi. Jadi, bagaimana kita boleh memintas pengawal minda sedar yang ragu-ragu dan menanam identiti baharu ini terus ke dalam sistem operasi separa sedar kita? Jawapannya adalah sesuatu yang anda lakukan setiap saat, setiap hari, selalunya tanpa disedari. Jawapannya adalah nafas anda. Nafas adalah jambatan ajaib antara dunia sedar dan separa sedar. Ia adalah satu-satunya fungsi autonomi dalam badan kita yang boleh kita kawal secara sedar. Anda tidak boleh memberitahu jantung anda untuk berdegup lebih perlahan atau mengarahkan sel anda untuk membahagi. Tetapi anda boleh memilih untuk memperdalam, memperlahankan atau menahan nafas anda pada bila-bila masa. Apabila anda melakukannya, anda menghantar isyarat yang kuat terus ke sistem saraf autonomi anda yang mengawal tindak balas, lawan atau lari dan keadaan rehat dan pulih anda. Dengan mengawal nafas secara sedar, anda secara harfiah mengubah fisiologi anda. Pernafasan yang perlahan dan dalam mengurangkan kortizol, hormon stres dan meningkatkan pengeluaran neurotransmitter yang menenangkan seperti GABA.
ia mewujudkan apa yang disebut oleh HeartMath Institute sebagai koheren jantung otak, satu keadaan optimum di mana sistem jantung, minda dan emosi anda berfungsi dalam keadaan harmoni dan segerap. Dalam keadaan koheren ini, minda analitikal anda yang sentiasa mengkritik mula senyap. Pintu kepada minda separa sedar terbuka luas, menjadikannya lebih mudah menerima cadangan dan pengaturcaraan baharu. Inilah masanya untuk memperkenalkan amalan yang akan mengubah segalanya. Amalan ini begitu mudah tetapi sangat mendalam. Ia adalah ritual pernafasan saya adalah. Dengan setiap nafas yang perlahan dan dalam, anda secara senyap mengaitkan satu perkataan dengan tarikan nafas dan satu perkataan dengan hembusan nafas. Semasa anda menarik nafas, anda katakan dalam hati, saya. Dan semasa anda menghembus nafas, anda katakan, adalah. Saya adalah. Dalam bahasa Inggeris, I am. Ini adalah dua perkataan paling berkuasa dalam penciptaan. Ia adalah nama Tuhan dalam banyak ajaran kuno. Apabila anda menggabungkan pengisytiharan identiti yang kuat ini dengan tindakan fisiologi pernafasan yang koheren, anda sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda memintas penapis keraguan dan menanam benih identiti baharu anda terus ke dalam taman subur minda, separa sedar anda. Anda tidak lagi meminta dari luar. Anda sedang mengaktifkan kebenaran dari dalam. Sekarang, mari kita selami lebih dalam mengapa teknik ini begitu berkesan dari perspektif sains yang paling canggih, iaitu fizik kuantum. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dan mendalam dalam fizik kuantum ialah kesan pemerhati ataupun observer effect. Eksperimen seperti eksperimen Dewey celah telah menunjukkan bahawa pada tahap subatomik, realiti tidak wujud dalam bentuk yang tetap sehinggalah ia diperhatikan. Sebelum pemerhatian, zarah seperti elektron wujud dalam keadaan superposisi, iaitu sebagai gelombang kebarangkalian berada di semua tempat yang mungkin pada masa yang sama. Medan kuantum adalah lautan tenaga yang mengandungi potensi tak terhingga ini. Apabila seorang pemerhati menumpukan perhatian mereka, gelombang kebarangkalian ini runtuh menjadi satu zarah tunggal dalam satu lokasi yang tetap. Dalam erti kata lain, tindakan pemerhatian mengubah potensi tak terhingga menjadi pengalaman sebenar. Sekarang inilah bahagian yang paling penting. Pemerhati bukanlah sekadar mata atau instrumen saintifik anda. Pemerhati adalah kesedaran anda. Lebih tepat lagi, ia adalah keadaan gabungan pemikiran dan perasaan anda, getaran atau frekuensi anda pada setiap saat. Keadaan dalaman anda adalah kanta yang melaluinya anda memerhati lautan potensi dan meruntuhkan satu realiti tertentu. Apabila anda berada dalam keadaan keinginan atau kekurangan, anda menyiarkan frekuensi yang tidak selaras atau tidak koheren. Anda seperti stesen radio yang cuba menyiarkan pada berbilang frekuensi serentak. Isyaratnya menjadi bising dan bercelaru. Medan kuantum apabila menerima isyarat yang tidak koheren ini hanya boleh meruntuhkan realiti yang sepadan. Realiti yang bercelaru, tidak pasti dan penuh dengan kekurangan. Kegagalan manifestasi anda yang lalu bukanlah bukti bahawa proses ini tidak berfungsi. Sebaliknya, ia adalah bukti ketepatannya yang sempurna. Alam semesta sentiasa memberikan anda padanan getaran yang tepat. Sebaliknya, apabila anda memasuki keadaan pencipta melalui amalan seperti pernafasan saya, adalah anda mewujudkan koheren dalaman. Fikiran, emosi dan fisiologi anda mula bergetar serentak pada frekuensi yang jelas dan kuat. Anda menjadi isyarat laser yang fokus, bukan mentol lampu yang berselerak. Isyarat yang koheren ini yang dipancarkan ke dalam medan kuantum mempunyai kuasa untuk meruntuhkan gelombang kebarangkalian yang sepadan dengan frekuensi tersebut.
Ini adalah prinsip resonans. Sama seperti garpu tala yang akan bergetar apabila garpu tala lain dengan frekuensi yang sama dibunyikan berdekatan, frekuensi dalaman anda yang koheren akan mengaktifkan atau menarik realiti potensi yang bergetar pada frekuensi yang sama dari medan kuantum. Anda tidak lagi mengejar realiti yang anda inginkan. Anda menjadi pusat getaran yang menarik realiti itu kepada anda melalui hukum resonans kuantum. Anda menjadi pemerhati yang dengan sengaja memilih dan meruntuhkan realiti yang anda pilih, bukan dengan paksaan, tetapi dengan menjadi padanan getaran yang sempurna untuknya. Memahami konsep ini secara intelek adalah satu perkara, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kehidupan harian anda adalah kunci sebenar kepada transformasi. Amalan pernafasan. Saya adalah bukanlah sesuatu yang anda lakukan sekali-sekala apabila anda teringat. Ia sepatutnya menjadi saw harian anda, satu ritual suci yang mengkalibrasi semula tenaga anda setiap hari. Carilah masa dan ruang yang tenang setiap pagi, walaupun hanya untuk 5 minit. Duduk dengan selesa dengan tulang belakang yang lurus. Pejamkan mata anda. Mulakan dengan memerhatikan nafas anda tanpa mengubahnya. Kemudian, secara beransur-ansur, perlahankan dan dalamkan setiap nafas. Tarik nafas melalui hidung. Biarkan perut anda mengembang selama kira-kira 4 kiraan. Kemudian, hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut atau hidung selama kira-kira 6 atau 8 kiraan. Selepas beberapa pusingan, mulakan ritual tersebut. Semasa anda menarik nafas, sebut dalam hati dengan penuh niat, saya. Rasakan tenaga kehidupan, potensi tulen memasuki setiap sel badan anda. Semasa anda menghembus nafas, sebut adalah. Rasakan penyerahan, penjelmaan menjadi kebenaran itu. Lakukan ini berulang kali. Saya adalah. Jangan cuba memaksa perasaan tertentu. Cukup fokus pada irama nafas dan kuasa perkataan itu. Lama-kelamaan, anda akan mula merasakan satu anjakan. Kebisingan minda akan reda. Perasaan damai dan keutuhan akan muncul. Inilah permulaan keadaan pencipta. Sekarang, mari kita lakukan bersama-sama di sini dan sekarang. Di mana sahaja anda berada, jika selamat untuk berbuat demikian, berhenti seketika. Luruskan tulang belakang anda. Pejamkan mata anda. Tarik nafas dalam-dalam bersama saya. Dan hembus. Sekali lagi. Tarik nafas. Saya. Hembus nafas. Adalah. Tarik nafas. Saya. Hembus nafas. Adalah. Teruskan selama beberapa saat lagi. Rasakan getaran halus kata-kata ini dalam diri anda. Rasakan bagaimana ia melangkaui pemikiran dan menjadi satu perasaan, satu keadaan kewujudan. Dengan memulakan hari anda dengan cara ini, anda menetapkan nada getaran anda untuk jam-jam berikutnya. Anda mengingatkan diri anda tentang identiti sebenar anda sebelum dunia luar cuba memberitahu anda siapa anda. Anda menjadi punca, bukan kesan. Apabila anda mula mengamalkan ini secara konsisten, anda perlu bersedia untuk menghadapi rintangan. Fikiran lama, keraguan dan ketakutan tidak akan hilang begitu sahaja. Minda separa sedar anda yang telah beroperasi dengan program lama selama bertahun-tahun akan cuba menarik anda kembali ke zon selesanya. Anda mungkin akan mengalami hari-hari di mana anda berasa tidak berhubung, di mana realiti luaran kelihatan sangat bertentangan dengan keadaan dalaman yang anda cuba semai. Ini adalah saat-saat yang paling penting. Adalah penting untuk tidak melihat ini sebagai kegagalan. Ingat, alam semesta adalah cermin yang sempurna. Jika anda melihat pantulan keraguan atau kekurangan, ia bukanlah hukuman. Ia adalah maklum balas. Ia adalah satu jemputan yang penuh kasih sayang untuk melihat ke dalam dan bertanya, bahagian mana dalam diri saya yang masih bergetar pada frekuensi ini?
Bahagian mana dalam diri saya yang belum lagi mempercayai identiti baharu saya? Daripada berasa kecewa, gunakannya sebagai peluang untuk mendalami amalan anda. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Akui kehadirannya. Kemudian, dengan lembut, kembalikan perhatian anda kepada nafas anda. Saya adalah. Setiap nafas adalah satu tindakan untuk memilih semula. Setiap nafas adalah satu pengisytiharan semula tentang siapa anda sebenarnya. Kunci untuk mengekalkan keadaan pencipta bukanlah tentang menjadi sempurna atau tidak pernah mempunyai pemikiran negatif. Ia adalah tentang berapa cepat anda boleh kembali ke pusat anda apabila anda tersasar. Ia adalah tentang memupuk keupayaan untuk mengenali apabila anda telah keluar dari keselarasan dan dengan sengaja menggunakan nafas anda untuk membawa diri anda kembali. Fikirkan ia seperti belajar menunggang basikal. Pada mulanya, anda akan banyak bergoyang dan mungkin jatuh beberapa kali. Tetapi setiap kali anda bangun dan mencuba lagi, keseimbangan anda menjadi lebih kuat. Lama-kelamaan, menunggang menjadi sifat kedua. Begitu juga dengan mengekalkan keadaan getaran anda. Pada mulanya, ia memerlukan usaha yang sedar. Tetapi dengan amalan yang konsisten, ia menjadi keadaan kewujudan semula jadi anda. Manifestasi berhenti menjadi sesuatu yang anda cuba lakukan. Ia menjadi hasil sampingan semula, jadi dari siapa anda. Anda tidak perlu lagi bersusah payah kerana realiti anda secara automatik mula menyusun semula di sekeliling frekuensi dominan baharu anda. Keraguan akan sentiasa cuba mengetuk pintu, tetapi anda akan belajar untuk tidak lagi menjemputnya masuk untuk minum teh. Sebagai kesimpulannya, perjalanan daripada keinginan kepada penjelmaan adalah anjakan yang paling mendalam yang boleh anda lakukan. Ia adalah evolusi daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi arkitek realiti anda. Sudah tiba masanya untuk berhenti merayu kepada cermin untuk berubah. Kuasa itu tidak pernah berada di luar sana. Ia sentiasa berada di sini, di dalam diri anda, menunggu untuk diaktifkan. Anda telah diberikan kunci untuk membuka kunci kuasa ini, nafas anda, melalui amalan mudah pernafasan. Saya adalah. Anda boleh mula menulis semula program minda separa sedar anda, mencipta koheren jantung otak dan menyelaraskan getaran anda dengan realiti yang suatu masa dahulu hanya wujud dalam impian anda. Berhenti menjadi orang yang menunggu keajaiban. Jadilah keajaiban itu sendiri. Berhenti mencari bukti bahawa ini berfungsi. Jadilah bukti hidup. Setiap saat adalah peluang untuk memilih semula. Setiap nafas adalah peluang untuk pulang ke rumah, kepada kebenaran tentang siapa anda sebenarnya. Seorang pencipta yang berkuasa, satu penjelmaan kesedaran ilahi. Kegagalan manifestasi anda yang lalu bukanlah tanda anda tidak mampu. Ia adalah demonstrasi yang sempurna tentang betapa berkuasanya anda. Alam semesta sentiasa memadankan getaran anda dengan ketepatan yang sempurna. Sekarang, dengan pemahaman baharu ini, anda boleh mula menggunakan kuasa itu dengan sengaja. Anda boleh memilih frekuensi yang ingin anda siarkan. Anda boleh memilih realiti yang ingin anda alami. Jadi, soalan saya kepada anda bukanlah apa yang anda mahukan. Soalan saya ialah, siapakah yang anda pilih untuk menjadi sekarang? Mulakan hari ini. Mulakan sekarang dengan nafas anda yang seterusnya. Tarik nafas saya. Hembus nafas adalah. Dan saksikan bagaimana cermin alam semesta mula memantulkan kembali keagungan yang sentiasa ada di dalam diri anda. Inilah kerja anda. Inilah kuasa anda. Inilah kebenaran anda.